Program Kayuhan Bagan yang telah kita tamatkan pada hari ini pada 26 Disember 2015, penganjuran bersama Majlis Perbandaran Seberang Perai, khususnya di bawah jawatankuasa LA21 Warisan dan Pelancongan, bersama dengan Penang Legacy, PMA, Penang Mountain Bike Association, yang juga merupakan NGO yang terlibat di samping pewarisan, juga sebuah NGO yang bersama menganjurkan program ini. Jadi program ini telah dapat menonjolkan 7 destinasi tempat tapak warisan dan yang berpotensi jadikan warisan pelancongan, di mana pengayuh-pengayuh telah berhenti di setiap tapak untuk mendengar taklimat tentang sejarah serta warisan yang ada di tapak-tapak tersebut. Ia bermula daripada Dataran Pemuda Merdeka di hadapan Dewan Datuk Ahmad Badawi, Batuas. Kemudian kita pergi ke Hujung Batu untuk melihat kesan sejarah penempatan awal masyarakat Melayu di Seberang Perai. Seterusnya ke Balai Pukat, yang mana di situ juga ada titik ada meriam timbul, juga pengkalan untuk menjeti awal penempatan nelayan dan juga pedagang serta penduduk di Seberang Perai. Dan termasuk juga di situ ialah pembinaan ataupun kilang awal biji timah yang telah dibuka pada tahun 1880-an. Seterusnya destinasi kita itu hari ini juga ialah ke Bagan Boya ataupun Kampung Gajah, yang merupakan Kampung Gajah merupakan satu tempat pelabuhan awal, laluan terakhir daripada jalan laluan Langkah Suka Kedah, yang dulunya berakhir di Merbuk, tapi setelah wujudnya Pulau Pinang sebagai satu pelabuhan, laluan itu telah beralih ke Bagan. Jadi seterusnya kita juga ke Pekan Darat, tempat yang terkenal dengan pertukangan besi yang wujud pada 1820-an lagi. Bagan Tambang sebagai tempat bagan ataupun pengkalan tambang untuk penduduk di Seberang Perai ini bertolak ke Pulau Pinang, dan berakhir di Bagan Belat, satu kampungan nelayan dan kampungan awal di Seberang Perai ini, di rumah, khususnya di rumah Tuan Haji Hashim, yang merupakan keturunan ketujuh daripada Syekh Nasaruddin yang datang daripada Baghdad, yang merupakan seorang pedagang yang mengadakan membuat perusahaan menenun kain. Jadi kita dapat lihat peninggalan rumah warisan yang perlu dipelihara dan dijadikan sebagai satu galeri sejarah tempatan, di mana seorang yang tokoh tempatan sebagai anak tempatan yang telah berada dalam pentadbiran kerajaan Inggeris pada tahun 1950-an lagi, dan merupakan keluarga peneroka Bagan Belat. Destinasi terakhir selepas pengayuh berhenti di Bagan Tambang ialah Bagan Belat, merupakan suatu perkampungan nelayan ataupun penempatan awal masyarakat Melayu di sekitar Teluk Air Tawar, Seberang Perai Utara ini, yang mana mereka ni berbagai latar belakang. Ada yang datang berasal daripada Kedah dan juga Setui, kemudian daripada Sumatera, Aceh dan Batu Bara, dan juga yang berasal daripada keturunan Arab dan juga India Muslim setelah di peringkat awal zaman pembukaan Pulau Pinang ini. Dataran Pemuda Merdeka merupakan suatu tempat bersejarah yang berkaitan dengan era sebelum merdeka, hampir merdeka dan selepas kemerdekaan, di mana semasa era hampir kemerdekaan dicapai, Tunku Abdul Rahman dan Syekh Abdullah Fahim sering mengadakan perundingan dan perbincangan di Padang Bagan Recreational Club atau BRC, dan juga bangunan UMNO di situ. Dan ketika itu juga UMNO dan PAS berada dalam satu pasukan ketika itu untuk sama-sama berjuang untuk menuntut kemerdekaan. Berikut sejarah PAS sendiri ditubuhkan oleh Persatuan Ulama Setanah Melayu telah yang mengadakan perbincangan di
Bagan. Dan Padang Dataran Pemuda Merdeka merupakan mendapat nama itu ialah hasil daripada deklarasi pemuda ketika itu untuk menyatakan satu pendirian dalam menuntut kemerdekaan sebelum Tuanku bertolak ke England. Jadi itulah sejarah latar belakang Dataran Pemuda Merdeka. Dan selepas mencapai kemerdekaan, Tengku Abdul Rahman juga sering datang semula ke Pulau Pinang, tak lupa untuk datang ke Padang Dataran Pemuda Merdeka, mengadakan ucapan-ucapan selaku Perdana Menteri. Kejayaan kita juga ini dapat menghasilkan daripada program ini ialah satu risalah yang berkaitan dengan tapak-tapak warisan yang berada di sekitar Sepang Perai Utara, khususnya di kawasan Bagan dan juga Teluk Air Tawar, yang mana telah diusahakan oleh beberapa pihak, dan saya mengucapkan tahniahlah kepada pihak-pihak yang berkenaan kerana dapat menghasilkan suatu dokumen sejarah yang sangat berharga untuk ditatap oleh rakyat ataupun pelancong tempatan. Dan akhirnya juga kita dapat menonjolkan tapak-tapak warisan sejarah, khususnya bagi peminat sejarah dan juga penunggang pengayuh basikal amatur yang turut bersama kita pada hari ini. Dan ini juga diharapkan dapat menjadi tarikan pelancongan di masa hadapan dan memberi juga manfaat serta limpahan ekonomi kepada penduduk tempatan. Selamat datang semua ke destinasi kita yang keempat, ketiga. Keempat di Pekan Darat. Jadi Pekan Darat adalah satu tempat yang terkenal. Sebenarnya bukan saja di Sepang Perai atau Pulau Pinang, tapi sebenarnya terkenal di seluruh Malaysia sekarang ni. Sebab apa yang sebab dia terkenal itu ialah kerana tempat yang kita berada ni ialah tempat pertukangan besi, ataupun kita panggil zaman dulu pandai besi. Zaman istilah nama pandai besi. Kenapa dikatakan pandai besi? Kerana orang-orang dari sini dulu kalau zaman 60-an, 70-an terdapat daripada banyak tukang-tukang besi sepanjang jalan masuk tu bunyi dia ketuk besi ya. Tong-tang. Kalau tengok di sini ialah 1841. Bayangkan sekarang ni tahun 2015 dah masuk 2016. Bermaknanya dah hampir 200 tahun. Hampir 200 tahun. Bermaknanya kita kata lebih kurang 180 tahun, 20 tahun. Jadi apa maknanya tuan-tuan? Mana penempatan awal tadi yang kita lihat di Ujung Batu, di Balai Pukat, di Bagan semua termasuklah Pekan Darat. Tapi Pekan Darat punya sejarah sendiri, mana tukang yang paling awal nama Haji Saleh daripada petani. Dulu kehebatan kerajaan Melayu petani kita, mereka boleh buat mempunyai teknologi pembuatan besi, meriam, termasuk tukang ini. Jadi salah satulah kita tahu bila Haji Saleh berhijrah ni, dia bawa kepakaran dia. Dan kepandaian mereka ni diakui oleh Datuk Mayor Rahman, Guru Gayung Kuala Kangsar. Bila dah tu pertunjukan, bila berlawan dalam silat ni guna pedang kakek pedang buatan Pekan Darat lawan dengan Kuala Kangsar. Pang patah Kuala Kangsar. Tadi ada orang tua pak cik kita lama, dia tanya, "Sekarang ni Pekan Darat, mana Pekan Laut?" Kalau ada Pekan Darat tu ada Pekan Laut kan. Dulu zaman dulu depa agam jalan kaki, ikut jalan ni lurus, jalan Tambuloh tu, bermalam di sini. Dulu sini ada rumah tumpangan. Jadi ramai bermalam semua. Kenapa? Besok depa akan pergi ke Bagan Tambang, naik kapal layang ataupun naik perahu, akan pergi ke Pulau Pinang. Tuan-tuan nak keluar lagi, tengok belah kiri ada satu pondok telefon lama. Ingat kalau zaman orang yang lahir sebelum 1970, pondok tu lebih awal daripada tuan-tuan. Ada tak? 1970. Yang lahir sebelum. Selepas 70. Mana pondok telefon tu lebih awal daripada tuan-tuan. Jadi zaman pondok telefon tu zaman 70-an atau 60-an. Tapi takut pondok tu tengok gambar popular sangat, tengok hilang. Pasal kata dia main nak angkat dah malam. Dia pun nak angkat tak boleh. Dia punya pollution dia kemai. Dia tulisan lama pun dia tak tulis kita telefon kan. Kita TELEPHON.
PON kan, telefon lah. Dia talipon. Betul lah, dulu pakai tali kan, pon. Warisan ni saya rasa amat bagus ya. Saya walaupun orang Belah Pinang, tapi kita tak tahu pasal sejarah batu dan Mampai ni kan. Jadi kita harap ada program jadi dari semasa ke masa lebih bagus ya. Untuk bagi kesedaran pada orang ramai. Untuk menambah baikkan, kita kena kerap ada program jadi ceramah-ceramah untuk timbul kesedaran lah. Lumah-lumah lah, lumah peta. Itu buat macam flyers. Banner kita letak kat tempat-tempat yang akan dilawati ya. Okey. Setelah kita melawat kawasan-kawasan yang bermula di daripada kawasan Bagan Dalam, Bagan Ajam, Teluk Ayat Tawang, Kampung Belat, ini Pekan Darat, dan saya rasa program ini satu program yang menarik dan dapat seterusnya dapat menarik melancong. Dan bagi pihak Persatuan Basikal Bukit Pulau Pinang, kita mensyorkan agar pihak warisan membuat satu laluan trek untuk memberi kepuasan kepada pelancong-pelancong dan juga orang di dalam negara dan luar negara boleh melancong melalui basikal yang trek yang telah disiapkan oleh majlis ataupun penganjur warisan, dan boleh mengeksposkan tempat-tempat yang menarik yang kita rasa ramai lagi yang tak tahu, dan dah ada ramai melancong-melancong yang telah melawat tapi tak begitu ramai. Dan saya rasa dengan program ini saya rasa dapat mengetengahkan warisan-warisan Melayu yang begitu menarik, yang lebih saya rasa lebih menarik daripada Ghost Town.